Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti dan ni Saya Ain. saya bersama Ain pada hari ini akan membincangkan tentang topik mengenai bahan digital atau bahan fizikal lebih efisien dalam pembelajaran harian. Pada pendapat saya, bahan fizikal lebih membantu kerana pada saya bahan fizikal tu lebih efisien kerana kita dapat melihatnya secara nyata. Kalau kita guna bahan digital, kita tengok secara maya. Mungkin sesetengah orang lebih suka secara maya sebab dia lebih faham dan mudah tangkap. Tapi bagi saya suka fizikal. Sebab kita bersemuka dengan cikgu, kita tengok buku fizikal. Itu bagi saya. Kalau pendapat Ain macam mana pula? Kalau saya lagi memilih untuk menggunakan bahan digital sebab dia lagi mudah lah. Contohnya macam cikgu dekat sekolah, diorang guna QR code lah untuk printkan soalan, lepas tu bagi dekat pelajar semua tu kan. Betul. Tapi bagi pendapat Ain, adakah itu membantu buat Ain? Bagi saya memang membantu sebab kalau kita, contohlah dekat rumah, kita tak faham nak buat kerja sekolah ke, kita boleh rujuk pada YouTube, kita boleh guna nota-nota online. Jadi benda tu memang mudah lah. Bagi pendapat Ain, mungkin ia mudah dalam kehidupan seharian. Memang dunia digital sekarang makin meluas dan makin efisien dalam pembelajaran. Tapi dalam bilik darjah pula, Ain lebih suka macam mana? Saya kadang-kadang saya juga lagi suka guna bahan fizikal sebab dia lagi mudah lah. Dia bergantung pada situasi lah. Macam saya kadang-kadang ada guna bahan digital, ada guna bahan fizikal. Jadi benda tu boleh je untuk guna semua orang. Lagi mudah lah. Ain ada pendapat bahawa kadang-kadang kita memerlukan bahan digital dalam kelas, kadang-kadang kita memerlukan bahan fizikal sebab semua maklumat yang terkandung semuanya berhasil daripada buku teks dan dia dikeluarkan dan diringkaskan oleh bahan digital. Kalau dari segi kelas tuition pula macam mana Ain? Saya lagi sukalah untuk guna tuition online. Contohnya macam MC+, PTTI dan adalah yang lain tu. Jadi benda tu lagi mudah sebab cikgu kat luar pun boleh explain. Walaupun secara maya, kita pun boleh guna medium. Kita boleh macam Zoom ke, Google Meet. Lagi mudah lah. Tapi kadang-kadang tu kita juga boleh guna bahan fizikal. Macam waktu kelas tuition tu kita boleh juga guna buku teks yang kita ada kan. Tapi bahan digital juga boleh beri impak yang kurang berkesan lah sebab kadang-kadang internet pun terganggu, masalah internet. Jadi itu menyukarkan lagi saya lah untuk belajar secara digital. Bagi Ain, tuition online itu bagus. Tetapi pada sesetengah orang mungkin tidak berkemampuan untuk bertuition online. Dan mungkin juga ada kadang-kadang ada gangguan frekuensi. Jadinya dari segi aspek program pula, macam mana Ain? Program tu boleh. Saya rasa bahan digital pun termasuk, bahan fizikal pun termasuk. Contohnya macam kita nak bentang slide kat depan lah. Kita boleh guna projektor kan. Dan kebanyakan cikgu dekat sekolah pun banyak menggunakan slide untuk memaparkan video-video dalam YouTube ataupun video-video yang dibuat oleh cikgu-cikgu dari sekolah lain dan diuploadkan ke YouTube. Mungkin juga cikgu membuat ringkasan nota dan dipaparkan ke slide. Ada juga sebegitu. Tetapi sesetengah orang mungkin akan gunakan nota yang padat untuk mereka menghafal atau memahaminya. Tapi setengah orang mungkin akan menggunakan nota ringkas dan mereka akan faham. So bagi saya lebih suka nota padat supaya kita dapat jawapan penuh dan cepat faham. Tapi bagi Ain lebih menggunakan nota bahan fizikal.
bahan digital kerana ianya lebih ringkas. Okey. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.